Cikgu, kalau sampai 22 Mei tak dapat mana-mana offer, maknanya memang tak dapatlah kan untuk intake kali ni. Okey, saya terus bagi tahu kepada tuan-tuan puan apa yang berlaku kepada mereka yang tak dapat apa-apa tawaran sepanjang 11 hingga 22 Mei. Supaya anda boleh prepare apa yang anda kena buat untuk tempoh rayuan nanti. So kepada anda, sekiranya anda tak dapat apa-apa tawaran daripada UP_TM bahagian perdana, mana-mana institusi ataupun mana-mana program, apa yang perlu anda buat adalah anda tunggu pada 8 Jun nanti untuk anda buat rayuan. Dan nasihat saya kepada anda, ketika anda nak mohon rayuan nanti, pilihlah program yang selain daripada yang anda mohon tempoh hari. Sebab kalau anda pilih program yang sama seperti mana yang anda apply pada tempoh 1 April sehingga 8 Mei tempoh hari, anda dah tahu dah, memang anda tak dapat tawaran. So maksudnya pilihlah program selain daripada program yang anda apply sebelum ini. So untuk memastikan untuk anda ada peluang untuk menerima tawaran daripada institusi. So pastikan 8 Jun nanti untuk buat rayuan.